Apa itu urban farming? Urban farming adalah salah satu cara untuk menanam tumbuhan di bandar yang mempunyai ruang yang terhad, seperti kawasan dalam rumah dan juga balkoni. Jadi, ia dapat membantu untuk atasi kekurangan tanah dan tingkatkan keselamatan makanan. Seterusnya, dengan adanya IoT, Internet of Things, tanaman boleh tumbuh dengan lebih cepat dan juga sihat. Seterusnya, platform ini direka untuk menjimatkan ruang. Jadi, ianya sesuai untuk dipasang di kawasan yang kecil seperti balkoni dan juga di dalam kawasan perumahan. Untuk saiz angkaran platform adalah panjang lebih kurang 60 cm, lebar 50 cm dan tinggi adalah 80 cm. Okey, projek ini menyokong SDG 11 iaitu Sustainable Cities and Communities dengan menggunakan ruang bandar secara efisien. Jadi ianya menyokong pengeluaran makanan tempatan, mengurangkan pencemaran daripada pengangkutan, menggalakkan bandar yang mampan dan juga meningkatkan akses komuniti kepada makanan segar. Untuk platform hidroponik kami menggunakan pipe PVC yang dikita semula disebabkan penggunaan pipe PVC ini dapat memberikan beberapa kelebihan kepada projek kami di mana dapat menjimatkan kos dengan daripada membeli bahan yang baru. Seterusnya, ianya mudah diperoleh dan senang untuk dipasang dan dipindahkan. Dan seterusnya dapat mengurangkan jejak karbon kerana pengeluaran bahan baru dapat dikurangkan. Seterusnya, kami menyediakan 2 tempat pemegang bagi memudahkan pengguna untuk menolak dan juga memindahkan platform tersebut. Okey, untuk roda caster yang ada pada platform ini, ia boleh gerakkan untuk memudahkan dan juga melancarkan di atas pelbagai jenis permukaan. Selain itu juga, ia dapat memberikan fleksibiliti supaya boleh menukarkan kedudukan platform mengikut keperluan pengguna. Okey, pemegang yang ada pada hidroponik platform ni adalah untuk menahan pipe hidroponik supaya sistem tetap stabil dan tidak bergoyang. Jadi ia dapat membantu untuk menyusun komponen dengan kemas dan mampu untuk menampung berat air, tanaman serta peralatan dengan selamat. Dengan adanya pemegang ni, sistem hidroponik lebih mudah untuk dikendalikan dan juga lebih selamat untuk digunakan. Untuk bahagian elektronik, kami menggunakan microcontroller ESP32 disebabkan ESP32 dapat menghubungkan dengan Wi-Fi bagi menghantar data-data sensor yang ada. Jadi, ESP32 dan juga komponen-komponen sensor yang lain kami letakkan di atas bekas baju AB. Seterusnya, di bahagian kanan adalah desain bagi sirkuit untuk hidroponik sensor. Untuk sistem hidroponik kami menggunakan 4 sensor di mana sensor yang pertama adalah di HT22. Jadi di HT22 ni adalah untuk mengukur suhu persekitaran dan juga kelembapan udara di kawasan persekitaran tanaman. Jadi, data ini penting untuk memastikan keadaan persekitaran sesuai supaya tanaman dapat membesar dengan sihat. Sensor yang kedua adalah sensor DS18B20 di mana ia digunakan untuk mengukur suhu air di dalam sistem hidroponik. Jadi, sensor ni menggunakan komunikasi one wire. Bacaan suhu diperoleh dengan tepat dan juga dapat memastikan keadaan air sentiasa sesuai untuk tanaman. Sensor yang ketiga pula adalah TDS sensor di mana ia untuk mengukur kepekatan nutrien dalam air. Jadi ia dapat memastikan nutrien sentiasa berada pada tahap yang sesuai untuk tanaman. Sensor yang terakhir kami gunakan pada platform hidroponik kami adalah pH sensor di mana ia untuk mengukur tahap keasidan atau kealkalian air. Jadi ini penting supaya dapat memastikan larutan nutrien berada pada tahap yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu juga, untuk mendapatkan pengaliran air yang bagus di sistem hidroponik kami menggunakan pam air untuk bagi pelancaran pengaliran air bersama dengan nutrien ke dalam seluruh sistem hidroponik. Jadi dengan ni, setiap tanaman akan mendapatkan bekalan air dan juga nutrien yang mencukupi secara berterusan.
Selain itu juga, projek kami menyokong SDG 12 iaitu Responsible Consumption and Productions, di mana hidroponik platform kami menggunakan air secara efisien, di mana air yang digunakan adalah air yang dikitar semula daripada bekas baja AB. Seterusnya, ia juga dapat membekalkan nutrien secara tepat dan juga dapat mengurangkan pembaziran air. Selain itu juga, pemantauan pH dan juga nutrien juga dapat membantu penggunaan sumber yang lebih cekap. Dan ianya juga dapat mengurangkan pembaziran makanan. Okey, seterusnya di hidroponik platform kami memasang ESP32 kamera sebanyak 3 buah kamera. Jadi ESP32 kamera ni adalah untuk melihat pertumbuhan pokok. Jadi kita dapat tahu sama ada pokok yang kita tanam tu dalam keadaan yang sihat ataupun tidak sihat. Jadi bila kita pasang, kita dapat tahu dan juga dapat cegah daripada berlakunya perkara yang tidak diingini. Okey, seterusnya juga untuk setiap kamera kami telah tetapkan jam untuk kamera tersebut menangkap gambar. Jadi jam yang ditetapkan adalah pada pukul 1 pagi, 4 pagi, 7 pagi, 10 pagi, 1 petang, 4 petang, 7 petang dan juga 10 malam. Jadi kamera akan capture 6 keping gambar pada setiap jam yang telah ditetapkan. Okey, selepas sahaja ESP32 capture gambar pokok tersebut, gambar yang telah di-capture akan automatic upload ke dalam Google Drive, di mana gambar-gambar tersebut akan disimpan di dalam folder mengikut tarikh yang telah dibuat secara automatik di dalam Google Drive. Gambar-gambar tersebut adalah mengikut masa yang telah di-capture oleh ESP32 kamera. Okey, seterusnya pengguna juga boleh mendapatkan data bagi setiap sensor secara real time dengan menggunakan Blink application. Jadi di dalam Blink application kami menggunakan gauge widget untuk air humidity, air temperature, water temperature, TDS dan juga pH level. Jadi kalau lihat di situ, untuk TDS adalah 362 ppm. Jadi di sensor indikator ianya adalah pada seedling growth stage. Seterusnya untuk pH level adalah 5.47. Jadi di status untuk pH value dia adalah too low. Jadi dia akan keluarkan status too low pada Blink application. Okey, selain daripada Blink application, kami juga menggunakan Google Sheet untuk data analisis. Jadi data-data yang dihantar daripada sensor akan diupdate setiap 10 minit. Okey, seterusnya untuk potensi komersial, kami menawarkan kit hidroponik pintar yang mudah digunakan untuk setiap individu ataupun perniagaan kecil. Seterusnya juga kami menyediakan sesi latihan dan juga bengkel untuk kami kongsikan pengetahuan kami mengenai pertanian bandar dan juga hidroponik. Seterusnya juga kami juga akan menjalinkan kerjasama dengan syarikat kedai platform e-dagang untuk kami meluaskan lagi produk kami. Jadi yang terakhir sekali adalah costing. Jadi ini adalah item yang telah kami beli untuk kami siapkan hidroponik platform kami. Jadi total production cost kami adalah RM449.63 Malaysia.